Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini ialah mi ramen goreng ya. Saya menggunakan daging cincang yang sudah dimasak di video sebelumnya. Okey, resipi daging cincang tu nanti korang boleh tengok ya. Okey, jom kita tengok cara-cara saya buat mi ramen goreng. Bahan-bahan kita adalah ni daging kisar yang saya sudah goreng siap-siap. Saya buat inti dia. Nanti saya akan guna yang ni lah untuk buat mi ramen kita ya. Okey, ni rupa mi ramen ya. Saya guna yang paket ni. Ramen ni. Ramen Jepun. Okey, ni yang kita sudah cuci. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita panaskan minyak. Lepas tu kita masukkan inti daging. Masukkan banyak mana yang kita nak ya. Sesuai dengan mi ramen nanti. Ni memang simple lah. Sebab inti ni dah masak. Jadi kita top up sikit-sikit macam kicap sekejap lagi. Okey, saya akan guna banyak ni. Sesuai dengan kuantiti mi ramen lah. Okey, kacang. Okey, sekarang saya terus akan masukkan mi ramen. Dan kita kacau sebati. Dia akan jadi cepat lah, memudahkan kerja mak-mak kalau dah ada inti daging tu yang kita dah siap masak tu. Kita kacau sebati. Okey, kita tambahkan kicap manis ya. Lepas tu saya akan top up kicap pedas. Okey, kita kacau sebati semua. Macam anak saya, dia memang kurang sayur Jadi dalam inti daging tu saya dah siap blender carrot dengan tomato. Jadi tak ada masalah lah ya. Jadi kita kena cari solution macam tu untuk anak-anak yang tak makan sayur. Kita kacau sebati dia. Risau, dia dah cukup dah rasa daging kita tadi tu. Kita just top up sikit-sikit je. Okey, nampak daging dia. Kacau sebati. Kita boleh tambah sikit perasa ya. Sikit je, macam tu je. Kita kacau. Okey, kita boleh letak daun parsley. Dan saya akan tambah chili flakes. Ni boleh ikut cita rasa korang nak tambah apa ya. Rasa nak tambah kicap lagi pun boleh. Tapi saya rasa dah cukup. Saya dah rasa tadi. Rasa dia dah ngam-ngam dah. Kacau sebati. Inilah rupa dia. Dah siap. Senang kan? Sekejap je. Untuk anak buat breakfast anak pergi sekolah. Tak makan masa lama. Inti daging tu seberguna ya. Boleh guna untuk masak apa-apa. Nampak? Okey, kalau korang suka sayur boleh tambah. Saya memang dah tahu dah anak-anak tak makan. Jadi saya tidak akan membazir meletaknya. Okey, alhamdulillah.
Mi ramen goreng kita dah siap. Okey. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih semua. Assalamualaikum.